Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk geng-geng MSH semua, tak kisahlah MSH exhaust, MSH performance, MSH autopart, geng-geng semua. Kita pun dah berpuasa dah beberapa hari. Jadi selalunya saya lebih energetik. Tapi biasa lah puasa kan. Nampak pure lah puasa lah. Tapi puasa tak menghalang kita untuk kita nak buat video. Kali ini apa? Kita nak buat topik TuneBoss. Untuk yang belum tahu, pengguna-pengguna TuneBoss, kita setakat ni kita akan cuba involve dengan TuneBoss supaya pengguna-pengguna TuneBoss ada kelebihan ini. Apa kelebihan ini tu? Kelebihan mapping, auto mapping, kita panggil remap, kita panggil dia mapping yang available ada pada isu TuneBoss. Contoh, saya akan tunjukkan kejap lagi. Mari kita. Contohnya available maps yang ada pada TuneBoss, di mana kalau kawan-kawan datang beli exhaust dari MSH dan beberapa model yang tersedia, ada model yang telah disediakan mapping. Contoh, kalau korang beli exhaust MSH dekat R25, kita ada model yang telah disediakan oleh TuneBoss sendiri. Contoh, jom saya tunjuk terus kita praktikalkan terus. Yang mana korang on kunci, kita connect TuneBoss macam biasa. Bila korang dah connect TuneBoss, korang akan jumpa bila korang connect, korang akan jumpa dashboard lah. Slide ke kanan, korang pergi ke bawah sedikit dekat mapping preset. Di mana ini special sikit. Contoh, di mana motor yang saya pegang ni adalah R25 2018. Jom kita tengok. Korang tekan download mapping, korang akan jumpa beberapa mapping yang telah disediakan oleh TuneBoss. Contoh, boleh nampak dekat sini. Kita ada R25 V1 V2, MSH G7, kita ada MSH G1, kita ada MSH G7 short, di mana MSH G7 short ni adalah G6 lah. Kita akan minta TuneBoss kemas kini nama mapping. Jadi untuk kawan-kawan yang belum tahu, bila korang beli TuneBoss, walaupun stage 1, korang dah boleh akses kepada mapping. Di mana mapping ni TuneBoss dah siap-siap dyno dekat TuneBoss, dengan syarat korang kena ikutlah spek dia. Di mana korang pasang je exhaust dekat MSH, korang beli issue walaupun stage 1, kita akan guidekan korang untuk download mapping exhaust yang korang install. Mudah. Dah 2026. Teknologi ni makin update. Di mana sebelum ni korang terpaksa dengar tukar exhaust wajib dyno, Sekarang kita dah collab dengan TuneBoss supaya dia boleh mappingkan exhaust yang ada dekat MSH supaya dikemas kini dekat cloud. Pengguna-pengguna TuneBoss, selepas je pasang sini, beli isi TuneBoss, tinggal nak download je. Motor korang macam dah dyno, tapi dengan syarat ikut spek standard lah. Tapi kalau korang lebih advance, tukar blok, dah tukar cam, dah tukar apa-apa yang diperlukan untuk korang modi ke stage lebih ke depan, korang kena dyno lah. Kena cari tempat-tempat tuning untuk buat full custom tuning. Jadi sangat senang. Korang beli exhaust, beli issue yang ada dekat MSH, tapi minta maaf lah, model yang disediakan saja. Kalau tiba-tiba datang ZX 5R ke CBR 250RR ke, korang pun kena hold kejap. Belum ada lagi. Ada model yang terpilih saja. Korang boleh tengok dekat list. Kita akan bagi tahu. Jadi terlalu senang, terlalu mudah, terlalu simple untuk korang pilih TuneBoss sebagai isu pilihan aftermarket korang, dan exhaust MSH sebagai exhaust aftermarket kawan-kawan dekat atas jalan. Jadi info pengguna tak faham, tanya, komen, kau boleh tanya dekat bawah. InsyaAllah ada beberapa model yang korang tekankan, kita akan masukkan mapping supaya korang tak perlu dyno. Okay? Kita jumpa di lain hari. Jom ke MSH.